Disebabkan awak komen suruh buat balik dalam bahasa Melayu, please. Jadi Cik B buat video ni dalam bahasa Melayu. Cik B rasa kuih ni tak setuju kalau Cik B kecek bahasa Melayu. Tapi tak apa, Cik B akan teruskan. Okey, untuk buat bahan-bahan santan pekat itu, mula-mula masukkan garam, gula, tepung beras dan santan. Kacau dulu sampai dia sebati, lepas tu baru letak di atas api. Halo, serut tak lawah tak boleh kecek bahasa Kelantan ni. Buka api secara perlahan, kemudian kacau sehingga santan kita pekat macam ni. Masukkan ke dalam piping bag. Biarkan sejuk seketika. Kali ni Cik B nak buat warna pink, jadi Cik B gunakan ubi nama rimah dah. Ubi ni tak ingat lah si awak Ya, pergi kecek Kelantan pula. Okey, kita fokus. Untuk warna merah ni, kita masukkan bahan-bahannya di dalam periuk, kemudian kacau rata, barulah awak letak di atas api. Kacau, jangan tinggal ya. Kacau sehingga dia menjadi jelly macam ni. Okey, adunan awak sudah siap, masukkan ke dalam piping bag. Okey, perhatian untuk semua ya. Semasa awak nak pipe ke dalam acuan ni, pastikan air ketika adunan masih panas. Barulah adunan kita tu tidak keras ya. Kemudian awak pipe juga santan yang awal-awal kita buat tadi. Biarkan di atas meja selama 30 hingga 1 jam. Adunan awak akan mengeras dengan sendiri. Kemudian siaplah kuih lem-klem awak. Untuk hiasan, masukkan daun pandan dan biji kacang hijau yang kita goreng. Lepas tu, sudah dah lah. Allah, payah nak kecek Kelantan ni tak boleh. Awak kalau awak tak faham, tengoklah video Cik B nya. Iya, buat tengok warna perih.